Perasaan saya selepas saya terima result semalam, saya berasa bersyukur dan gembira kerana usaha saya selama ni telah membuahkan hasil yang saya tak jangkakan. Selepas itu guru-guru saya, keluarga dan rakan-rakan saya banyak membantu saya semasa saya memasuki ke sekolah STAMA ini, kerana tanpa mereka saya tidak dapat berdiri teguh. Sebab mula-mula saya masuk sini, saya macam rasa nak putus asa, tetapi dengan berkat kesabaran cikgu dan rakan-rakan saya yang menyokong saya dari belakang, saya bangkit dan saya percaya bahawa rezeki itu ada di mana-mana jikalau seseorang itu rajin berusaha. Impian saya selepas ni, saya nak melanjutkan pelajaran ke UPSI, tetapi malangnya saya menghadapi berbagai kekangan keuangan sebab ayah saya dia duduk rumah je tak kerja. So saya harap ada pertolongan dari luar untuk saya tunaikan apa yang saya mimpikan untuk menjadi seorang guru di UPSI dan seterusnya mengajar masyarakat saya, masyarakat saya di kampung pedalaman saya untuk terus melangkah ke hadapan dan tidak mudah putus asa melakukan sesuatu perkara yang baru dan keluar daripada kepompong masyarakat saya sendiri. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada guru-guru sekolah lama saya, SK Sekolah Lemur juga, yang banyak menyokong saya, dan juga sekolah menengah saya SMK Bawong juga banyak menyumbang saya ketika saya berada di sekolah STAMA ini. Dan juga cikgu-cikgu saya dekat sekolah STAMA ni banyak membantu saya dan banyak memberi saya pelajaran. Kalau saya tak mampu, dia akan bagikan saya kata-kata semangat supaya saya teruskan pelajaran, dan akhirnya saya dapat keputusan yang di luar jangkaan yang saya tak jangka sama sekali. Keputusan saya dapat semalam ialah 3.09. Selepas saya mendapat keputusan saya semalam, saya mengharapkan semoga masyarakat komuniti saya untuk terus maju jaya ke depan dan membuktikan bahawa orang asli bukan lagi duduk di kepompong, dan mereka juga boleh sebenarnya dengan mengasahkan bakat-bakat mereka tu untuk lebih tinggi lagi supaya supaya masyarakat orang asli sama setaraf dengan masyarakat yang lain.